Nyata sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi tanpa ibtilah, Dayan Zara Zainurvia binti Ahmad Zain. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing, Johor. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang sebuah karya Melayu sastra klasik yang sangat berharga, iaitu Hikayat Raja Pasai. Hikayat ini merupakan antara teks terawal yang menceritakan kedatangan Islam di alam Melayu, khususnya di Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Sumatera. Hikayat ini bukan sahaja cerita tetapi juga menjadi bukti penting sejarah dan warisan budaya bangsa Melayu. Kisah ini bermula dengan seorang raja yang bernama Merah Silu. Pada suatu malam, Merah Silu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah mimpi itu, raja tersebut memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian, Sultan Malik Al-Saleh menubuhkan Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama yang memeluk agama Islam. Kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan serta tempat penyebaran agama Islam. Pendagang dari China, Arab dan India datang berdagang dan menyebarkan ilmu agama. Dari sinilah agama Islam mula tersebar ke seluruh alam Melayu. Hikayat ini bukan sahaja menceritakan tentang kerajaan dan juga raja, tetapi juga menonjolkan nilai keimanan, kepimpinan, kesetiaan dan juga keadilan. Hikayat ini mengajarkan kita bahawa seorang raja yang beriman akan menjaminkan kesejahteraan dan membawa kepada keamanan untuk rakyatnya. Kesimpulannya, Hikayat Raja Pasai ialah karya penting yang menggabungkan unsur sejarah, agama dan juga sastera. Hikayat ini menjadi bukti bagaimana agama Islam mula bertapak di Nusantara dan mencerminkan keagungan tamadun Melayu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.